at sea, the lanes tu jalan, were dominated from at least the first millennium BCE by the Malays, long before Greek and Roman. Bukan saya cakap, Profesor Richard R. Smith. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada semua penonton Demi Melayu ke podcast kami yang ke-8. So topik kali ini kita membawakan tetamu kita yang tak asing lagi. Kita dah selalu nampak dia dekat YouTube, dekat TV, adalah kat mana-mana lagi social media platform. So selamat datang kepada Profesor Dr. Soleha ke podcast Demi Melayu. So kali ni kita akan membicarakan topik yang tak pernah lah habis-habis orang bahas kat luar sana kan. Topik pasal keturah, iaitu salah satu kita nak panggil ibunda lah kepada keturunan orang Melayu ni. So Ustazah, kita nak tanya Ustazah first lah. So agaknya Ustazah, lepas pada Ustazah banyak bercerita dekat orang luar sana kan, masih ramai lagi yang macam mungkin dia sangsi lah tentang kajian pada Prof kan. So bagi komen Prof dululah mengenai hal ni. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yana dan Demi Melayu kerana menjemput saya pada hari ini. Sebenarnya keturah ini, research tentang keturah ini saya bersama dengan Profesor Allahyarham Profesor Dr. Ghani Yaakob. Beliau merupakan profesor di Jabatan Sejarah Universiti Islam Antarabangsa. Beliau lulusan PhD daripada Universiti Al-Azhar dalam bidang Hadaratul Islamiyah. Jadi beliau yang menggalakkan saya, memberi jalan kepada saya untuk mencari bukti terhadap keturah ini, dan ia berlaku semenjak tahun 2015 lagi tidak silap saya. Dah lama lah. Dah lama dah, dan saya tidaklah penting sangat. Yelah, saya dah buat research lain kan, kita dah buat genealogi. Jadi dia selalu tanya, Salah dah jumpa keturah? Dah jumpa info keturah? Saya berkata, ada beberapa buku. Dia cakap apa? Dia kata sebab dia kata keturah ini adalah dalam bahasa Ibrani. Keturah ini dalam bahasa Ibrani, di dalam bahasa Arabnya disebut bahur. Bahur maksudnya dalam bahasa Melayu adalah gaharu. Jadi berdasarkan penemuan itu, maka beliau sungguh excited. Jadi saya kata, ada apa dengan keturah dalam, kalau dikatakan gaharu? Dia kata, wanita ini mesti daripada alam Melayu. Kenapa tu? Okey. Sekiranya dia masih hidup, saya memang akan tarik dia datang dalam podcast kita ini. Tetapi beliau sudah meninggal 2 tahun yang lepas ya. Jadi dia meninggalkan saya terkontang-kanting seorang diri dan dihentam berbagai-bagai pihak kan. Tapi saya rasa saya tidak ada masalah ya. Jadi sebenarnya bila kita melakukan research dalam waktu yang panjang, yang lama, dia memberi banyak angle. Sekejap, berapa lama tu Prof? Okey, daripada sebab saya tulis buku saya sesudah terbitnya buku saya di Mesir yang Dirasah Naqdiyah fi Tafkir Nahl Arabi, saya meneruskan pencarian tentang genealogi. Genealogi itu bermaksud nasab-nasab keturunan Adam alaihissalam. Jadi bermula daripada tu kita buka kitab tu, buka tafsir ni, tu ini, buka classical English punya book, kemudian yang ada terjemahan daripada Greek, dia punya classical English tu. Saya baca tulisan Reverend, saya ingat baca tulisan Secheless, saya lupa lama, ada dalam buku saya tu, ada buku dia, mereka tu adalah Reverend. Reverend maksudnya orang yang pendeta lah. Saya baca buku-buku itu. Saya baca buku karangan tafsir-tafsir. Ingat ya, Reverend yang hidup sebelum zaman sebelum lahirnya Isa itu, mereka itu percaya pada Tuhan yang satu ya. Mereka itu biasanya dalam 90 BCE. BCE, maknanya 90 BCE sebelum zaman Nabi Isa. Dia dalam zaman Nabi Zakaria apa semua. Dia banyak buku-buku yang diterjemah daripada buku-buku tulisan karangan Greek, Yunani itu ke dalam English klasik. Ini yang orang panggil ahli kitab kan? Ya. Jadi
dalam English klasik. Kemudian selain itu, bila kita dapat info itu, kita ingin balancekan dengan info dalam tafsir. Ya, dalam Quran memang tak sebut. Jadi sebelum saya pergi jauh, dalam Quran tak sebut bahawa Nabi Ibrahim ini ada isteri yang ketiga ataupun yang keempat. Ya. Tetapi dalam Quran hanya menyebut dua, iaitu Siti Sarah dan Siti Hajar. Tetapi tidak menyebut nama Siti itu, Siti Hajar dan Sarah tak sebut. Dia sebut Imra'ah Ibrahim. Perempuan Ibrahim. Maknanya perempuan milik Ibrahim. Dia tak sebut nama tu dia sendiri. Tak sebut. Dia sebut zaujah. Dia sebut imra'ah, dia sebut zaujah. Isteri lah kan? Isteri lah maksudnya. Dia sebut kisah yang Siti Sarah bila datang malaikat itu untuk memberi tahu dua perkara. Satu, kaum Lut akan diterbalikkan, akan dimusnahkan, dan satu lagi, kamu akan mendapat cahaya mata. Dan pada waktu itu Quran merakamkan cerita itu. Dia cerita, dia kata pada waktu itu imra'ahnya ataupun zaujah itu di sebalik sitar, tabir, ketawa. Maksud tak percaya, betul ke? Yang datang itu dia cakap dalam Quran itu adalah malaikat. Itu dia sebut tu. Dan dia tak sebut pun nama Siti Sarah. Begitu juga dengan Siti Hajar, tak ada pun nama Siti Hajar itu. Dia kata Imra'ah Ibrahim. Ibu kepada Ismail. Ismail itu anak kepada Ibrahim AS. Adapun Qaturah ini dalam setengah academic study disebut epic ataupun disebut melhamah. Dia bukan mitos. Dia bukan mitos. Bukan legend. Dia adalah benda yang bertulis dan ada cerita. Saya boleh ceritakan di sini ya. Ada dua buku. Ini ialah mereka yang menulis. Jadi mereka menulis dalam versi mereka. Tapi bila saya baca ini, Go East ini semua cerita pasal anak Qaturah. Dia boleh buat 2 biji buku dalam bentuk novel dan ada tahun-tahun yang berlaku kejadian itu. Maksudnya ia bukan mitos. Dan info-info ini ada dalam kitab tafsir. Selain daripada cerita-cerita pendeta-pendeta itu. Dan tafsir ini dia mentafsirkan penceritaan dalam bentuk yang benda yang tidak ada dalam Quran. The Romance of Abraham and Keturah. Dia cerita macam mana Keturah dan Abraham berjumpa. Tapi dalam uslub dia. Dan di sini dia letak sources. Dia letak recommended reading. Ini like novel ke apa? Dia like a novel but a story. Dia just sejarah tapi dia ingin sebarkan kepada orang dalam bentuk yang orang boleh baca. Dia bukan akademik. Faham. Tapi dia ada sources. Ya, dia ada sources. Dia nampak tak? Encyclopedia, sources, ancient world, by The Mystery of Minan Civilization. Semua ada. Maksudnya bukan daripada dia punya imajinasi dia. Bukan. Kalau tidak, tafsir tak sebut. Tafsir tak sebut. Ya. Dan satu lagi saya melihat kisah Qaturah ini, ia merupakan alam Melayu, alam kita tak tahu. Tetapi ada disebut dalam beberapa sources tradisional di alam Melayu. Ya, saya ingat saya ada dalam terombak ataupun dalam Jawa punya skrip itu. Adakah nama itu disebut ke macam mana? Nama Qaturah itu disebut. Sebenarnya bila disebut Qaturah itu adalah orang yang sama. Ini disebut oleh Tabari, Profesor Jawad Ali, disebut benda tu. Itu adalah orang yang sama. Kalau kata Qaturah itu adalah orang yang sama. Wanita ini wujud. Persoalannya wanita ini bangsa apa? Siapa dia? Jadi bila disebut begitu, saya membaca dalam kitab Profesor Jawad Ali. Ingat dia, saya tak bawa pula kitab dia ni. Kitab Profesor Jawad Ali, profesor besar dalam ancient history of Arab before Islam. Dia ada dalam 10 jilid, lebih kurang 10. Tengok berdasarkan pada siapa penerbitnya. Yang ada penerbit dengan saya pinjam di library universiti ya. Ada 10 jilid dan setiap satu jilid tu dalam 700 pages. Wow. 700, 800, 900 pages.
Dia menceritakan daripada zaman sebelum banjir besar lagi. Banjir besar Nabi Nuh. Berturutan sehinggalah ke zaman lahirnya Nabi Muhammad SAW. Cerita itu, detailnya. Tapi tak ada dalam translation in English. Tak ada. Oh, okey. Dia semua dalam bahasa Arab. Dan orang tak pinjam pun dekat universiti saya tu. Yelah. Sebab orang tak kaji benda tu. Saya suruh duk pinjam. Jadi kita tidak ada masalah. Bila nak pinjam, bila nak hantar, dia tidak ada. Ada habis dah tarikh, ada orang duk tu. Tak ada. Kitab-kitab tu orang tak baca. Kitab-kitab saya baca guna tu orang tak baca. Kadang-kadang bila saya nak pinjam tu dah berhabuk dah. Nampak tak ya Nam? Lepas tu kan, okey. Katurah ini ialah bakhur ataupun gaharu. You nak tahu kan? Ya, pendengar-pendengar semua boleh pergi ke Google Translation, senang je nak tahu. Tulis bakhur dalam bahasa Arab. Siapa yang boleh tulis Arab tu, tulis bakhur, kemudian pergi ke sebelah satu lagi, Hebrew, tekan ke sound. Nak baca tak reti kan? Dia punya alfabet tu. You tekan ke sound, dia akan sebut keturit. Maksudnya, betul lah. Keturah itu bermaksud gaharu. Okey, persoalannya sekarang, di mana tumbuhnya pokok gaharu dalam skala yang besar? Kejap sebelum tu, Prof. Keturah tu bermaksud gaharu. Gaharu. So maksudnya itu adalah bukanlah nama sebenar individu. Bukan nama sebenar individu itu. Okey. So itu hanyalah macam gelaran lah macam tu. Gelaran. Okey. Dia mesti famous. Nama itu diberikan berdasarkan asal usul wanita ini. Begitu nama yang diberikan kepada orang dulu, kepada orang yang ada signifikan dalam masyarakat. Sebagai contohnya Bukhari. Al-Bukhari itu bukan nama dia sebenar. Tapi Bukhari itu berdasarkan tempat asal dia. Bukhara. Kan kita orang Melayu, dia kata Melayu. Itu Melayu, nama noun. Tapi nak kata orang Melayu, Melayuiyu. Okey. Melayuiyu. 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 Tapi English. Okey, macam perkataan Melayu. Melayu itu bangsa Melayu. Tetapi nak mengatakan itu adalah orang Melayu, Melayuiyu. Nak katakan English, orang Inggeris. Dalam bahasa Arab, dia panggil Inglesiyu. Tambah you tu maksudnya bangsa Inggeris, orang Inggeris. Okey, faham. Ya. Begitu juga dengan perkataan Nasara. Nasara, Nasara itu asal perkataan Nasriyah. Nazareth, Jesus of Nazareth. Nabi Isa dilahirkan di Nasiriyah. Nasiriyah itu satu kampung di utara Palestin. Dia dekat dengan Syria. Jadi orang-orang daripada kampung itu namanya orang Nasara, Nasraniyun. Maksudnya Nasraniyun itu nama orang kampung Nasara. Nampak tak? Bukannya ada kaitan lagi dengan Kristian itu. Itu asal usulnya. Saya orang linguistik. Saya melihat dari sudut epistemologi untuk menisbahkan sesuatu bangsa ataupun sesuatu orang itu. Sekiranya katurah itu dikatakan adalah bermaksud gaharu, dia merupakan bahasa Ibrani, maka kita kena fikirlah. Kita buat research sama-sama lah, bukan kita menghentam. Saya sudah memberi jalan. Saya menulis juga buku saya dan kawan-kawan boleh menulis buku juga. Komplain ataupun tambah value. Ini adalah Prof punya metodologi melihat nama keturah berdasarkan linguistik. Tempat dia itulah. Berdasarkan linguistik epistemologi, gaharu itu adalah bermaksud sesuatu yang jenis rempah. Rempah ratus. Dan saya ingin bagi tips ya. Saya ingin tolong bagi 2 tips untuk menolak teori keturah ini dari alam Melayu. So kalau boleh buktikan ni, silakan. Kalau boleh buktikan, silakan. Bermaksud tertolaklah teori keturah ini. Apa itu? Pertama, buktikan bahawasanya penanaman gaharu ataupun tumbuhan gaharu ini, pokok gaharu ini tidak ada di tempat, pokok gaharu ini ada di tempat lain. Wujud di Sudan, wujud di China, wujud di Turki,
di Eropah, di India. Maksud saya dalam skala yang besar. Sekiranya tempat lain juga wujud pokok gaharu, maka value, nilai, tambah nilai keturah asal daripada alam Melayu berkurangan. Satu. Yang kedua, buktikan tiada berlaku ancient trading maritime. Pelayaran maritim ataupun pelayaran perdagangan, ancient trading daripada Mesir, daripada Palestin, daripada Eropah ke Timur Jauh. Maksud saya ialah ke China, ke sebelah selain daripada kita, Far East. Ataupun ke sini, ke alam Melayu. Sebab kita merupakan gatekeeper. Gatekeeper tu apa, Ustazah? Kena bagi tahu. Gatekeeper maksudnya pintu gerbang besar untuk menuju ke dunia satu lagi. Maksudnya kalau daripada west to the east, you have to go through this area, betul? Yes. From east there and then west, you have to go through. Kena lalu this area. Kalau tak lalu this area, you kena lalu belakang. Jauh lah. Belakang maksudnya Pacific Ocean. Kan jauh tu. Tambahan dulu. Yang dulu-dulu lagi kan. Jadi tidak ada kelengkapan yang cukup, modern teknologi pun kurang. Jadi dia orang akan melalui jalan yang ada ramai penduduk. Jadi bermula daripada Mesir, daripada Afrika, Palestin, dia akan berjumpa dengan Semenanjung Arab, kemudian dia singgah dia lalu Laut Merah, dia lalu kemudian India, kemudian masuk ke kawasan kawasan pelayaran sebelum Sumatera itu, dia mesti melalui sini. Itu gambaran biasa. Siapa yang bahagian geografi memang akan tahu benda ni. Dan untuk tembus ke sebelah sana, dia mesti melalui kita. Mesti melalui kita. Di mana, bahagian mana? Saya melihat, sebab saya bersama dengan Prof. Mokhtar dalam KIS Sungai Batu ini, dan projek kita berjalan, insyaAllah, dia mesti melalui Sungai Batu. Sungai Batu itu adalah Sungai Merbuk. Sungai Merbuk itu dia tidak ada hulu. Airnya payau. Maksudnya dia bersambung dengan air laut. Sungai itu besar. Jadi kalau bayangkan, kalau naik 5 meter pun airnya, dia memang boleh dilalui oleh kapal-kapal besar. Dia persoalan dia pergi ke mana? Berdasarkan buku, berdasarkan catatan yang dikemukakan oleh Profesor Suzuki Takashi, dia kata, dan Prof. Mokhtar itu sendiri, Sungai Merbuk itu melahirkan 3 sungai besar. 2 sungai menuju ke Teluk Siam. Ya, kalau orang tak percaya boleh kaji lagi lah. Ya, dia tak percaya, setengah tak percaya sebab benda itu telah ditutup. Semasa peperangan Siam Kedah itu. Dah tertutup, ya. Jadi 2 sungai lalu ke Teluk Siam, 1 sungai lalu ke Kuala Kerai. Sebab tu kita jumpa cerita Ibn Battuta berjumpa dengan Puteri Adroja melalui Kuala Kerai itu menuju ke negeri Citu dan seterusnya. Maknanya melalui jalan sungai mereka berhubungan dahulu, bukan jalan raya. Jangan ingat sekarang. Jadi itu yang boleh tembus ke Kuala Berang, kemudian kita jumpa batu bersurat itu ada kaitan dengan Islam, penyebaran agama Islam melalui sungai. Ya, back kepada cerita Qaturah itu tadi. Jadi di sini saya sertakan yang saya tunjuk tadi, ini adalah buku-bukunya. Bukan kita nak percaya pada buku ini, tetapi buku-buku ini dia boleh menceritakan kisah yang detail bagaimana Qaturah dan anak-anaknya hidup bersama Nabi Ibrahim. Sungguh menarik sebenarnya. Tapi dalam versi dan fahaman mereka lah, Kristian dan Yahudi. Saya tidak mengambil ia sebagai satu kepercayaan. Ini adalah sejarah. Dan kita boleh pegang kepada nas-nas yang ada berdasarkan kepada info-info itu. Dan nak mengatakan Qaturah itu adalah mitos, bukan. Ia suatu yang bukan mitos. Ini facts, you cannot deny. Kemudian dia ada sources di sini. Sebab orang kita tak kaji. Orang kita pertama kali dengar. Itu yang menafikan, menidakkan, ya. Tetapi ini ada sources. Dan sources ini orang ilmiah dia yang buat.
Ya, orang ilmiah. Jadi untuk menolak teori kulturah 100% bukan daripada alam ini. You proof lah dua benda tadi. Orang yang menolak itu perlu proof. Yang pertama tadi. Gaharu juga ada di tempat lain dalam bentuk skala yang besar. Yang kedua itu pula tiada pergerakan langsung ancient trading ni. Saya ada 2 buku yang saya bawa sini. Yang pertama ialah Pre-Modern Trade in World History oleh Richard R. Smith, dan satu lagi oleh Pre-Modern Travel in World History oleh Stephen S. Ghosh and Patton and Stearns. Jadi buku-buku ini menceritakan tentang world trade punya pergerakan. Trading ni pre-modern travel ini pre-modern trade in world history. Ini travel, ini trade in world history. Disebut perkataan orang Melayu ada dalam ni. Saya boleh tunjuk ya. Tapi bila kita sebut dalam video yang bukan podcast gini, kita tak sempat nak sebut. Kita duk main dengan masa dengan PowerPoint. Tak nampak kadang-kadang kan. Kat sini saya boleh sebut ya. Dia kata out at sea, the lanes were dominated from at least the first millennium BCE by the Malays. Baca lagi Pak. Okay. Out at sea, the lanes tu jalan, were dominated from at least the first millennium BCE by the Malays. Guys, dah ada dalam ni guys. Ini baru satu, banyak lagi. Jadi saya nak menceritakan, bila kita dengarkan saya, yalah. Tapi memang kita tak menafikan yang orang Melayu ni memang pelayan hebat daripada dulu. Yes, tapi tak ada bukti yang bertulis yang kita jumpa. Betul. Okey, saya baca lagi ya. A term that may refer specifically to the inhabitants of the Malay Peninsula. Memang sedebuk kat situ lah. Yes, but it's often applied in a larger, more generic sense to various seafaring peoples who spoke Austronesian languages and live in parts of Sumatra, Borneo and other islands as well as on the peninsula. Malay sailors were the earliest long-distance traders in the modern countries of Malaysia and Indonesia. So what? Okay? And their activities reached from the South China Sea to the eastern rim of the Indian Ocean. They were skilled mariners with their own advanced nautical technology, who may have independently invented the sail long before Greek and Roman merchants stepped into Indian Ocean trade. The Malays created commercial networks extending from the Philippines and New Guinea to the east coast of Africa. Long before Greek and Roman. Bukan saya cakap, Profesor Richard R. Smith. Dia punya sources penuh. Saya sebut sources dia. Satu, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pages. Sources. Bibliografi. Maksudnya sini orang Melayu, anak-anak Melayu kena buat research tentang bangsa dia. Jangan condemn, jangan mengeji, jangan menghina orang yang kaji tentang bahasa Melayu. Prof ingat tak yang baru-baru ni? Kan yang pasal yang Malay ship ke, yang pasal orang Jerman tu cakap kan? Ini boleh jadikan bukti. Masalahnya orang kita, dia sendiri yang pergi backlash benda tu. Dia sendiri yang pergi condemn. Dia kena ambil lah ni. Dia kata long before the Greek and Roman. Dan kita tahu Greek ialah civilization Greek ialah selepas civilization China. So kita lagi advance pada tu. Kita long before. Sebab itu kita menjadi gatekeeper. Dan hantaran saya dalam Facebook yang terbaru, ada sebuah negeri dia kata yang mengamalkan agama Islam. Dia sebut negeri itu nama sebab kita istilah-istilah itu orang penulis
orang yang dia punya community dia yang menamakan kawasan itu. Jadi penggunaan epistemologi itu merupakan satu masalah besar untuk sesiapa yang bukan bidang linguistik untuk memahaminya. Faham? Jadi diperlukan kepada kepakaran linguistik untuk mentafsirkan apa maksud zam, apa maksud zanj. Itu rupanya kawasan cam. Zam itu ialah cam. Okey. Nampak tak? Saya berpendapat seluruh kawasan Kedah Tua, Patani, Funan dan itu adalah Aceh, Sumatera pada awalnya adalah tamadun campak. Semua ni lah. Semua. Cuma kawasan di sebelah ni saya tidak pasti, tetapi kawasan Kedah, Kelantan, Aceh confirm. Sebab dia ada kaitan dengan language. Aceh ya. Sumatera sebab apa? Sebab Profesor Tegut menulis bahawasanya, saya ada buku dia daripada Profesor Emeritus daripada University California, bahasa cam kuno itu mempengaruhi bahasa Aceh, Kedah, Patani, Kelantan. Iban. Oh, Iban. Ya, dia sebut Iban. Oh, okay. Maksudnya itu adalah bahasa Melayu itu. Bahasa Melayu kuno itu. Benda-benda perkara-perkara begini kita perlu lakukan research. Kita tak perlu cepat nak react, terutama dalam react yang negative react. Ya, dia membuang masa kita dan mengelirukan pemikiran anak-anak bangsa Melayu ini. Ya. Tak apalah kalau you rasa you tak setuju, then you come out lah dengan come out tu dalam bentuk yang positif. Kita melihat benda yang positif. Ya. Come out dalam menulis ke apa, tapi dalam bentuk yang sopan. Betul ya? Yang sopan. Betul, saya pun tak setuju juga. It's okay kalau you tak setuju. Biasa orang tak setuju dengan kajian orang lain, itu biasa. Cuma yelah, you kenalah dalam bentuk yang sopan lah, beradab juga kan. Jadi sebab saya mengemukakan tu dalam bentuk yang saya tak tahu orang akan bagaimana kita sebenarnya saya datang kitab-kitab Arab tafsir ya. Sebenarnya apa yang saya baca dalam kitab tafsir tu tak salah. Betul pun, tapi mungkin interpretasi orang berlainan. Sebab sebab itulah dia kena berjumpa dengan kita, kalau tak puas hati secara personal ke office kita lah dulu. Mungkin sebab kita tak biasa kan guna sumber-sumber daripada Arab, lagi-lagi Arab kuno, bahasa lain. Ya, setengah orang tak biasa. Jadi bila saya beri pandangan begini, seolah pecahan cukup besar. Jadi saya diam dulu bila ada komen apa semua tu. Jadi saya bila dah nampak reda apa semua, kita betulkan baliklah pandangan itu dan kita datangkan bukti. Sekiranya tidak mampu mendatangkan tips-tips tadi, maka teori keturah tidak tertolak. Ia masih lagi di alam ini berdasarkan kepada kayu gaharu itu. Keturah itu maksud kayu gaharu, bukannya crown. Saya dengar ada kata crown. Mahkota, bukan. Kayu gaharu, tengoklah dalam translation tadi yang saya sebut itu. Okey, maksud Prof kat sini adalah kayu gaharu tu memang paling banyak dijumpai di Nusantara. Di kawasan kita ini, di Nusantara. Mungkin tempat lain mungkin ada tapi tidak dalam skala besar. Jadi penamaan kepada wanita itu mestilah berdasarkan kepada di mana famousnya, popularnya bahan itu. Mungkin bahan tu masa tu adalah popular dengan gaharu, betul? Masa zaman tu. Kita kan Kepulauan Rempah. Berdasarkan pada penemuan 1700 BCE itu, di Syria ada cengkeh dalam balang. Maksudnya sudah ada perhubungan trading antara bahasa trading. History is a fact. Dia tak boleh nak ubah. Saya melihat history dalam linguistic terms. Itu. So, okey, nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita selepas ini. Terima kasih.